Dalam video kali ini, saya nak cuba minuman baharu, di mana apa yang saya akan cuba adalah dari Lipton. Apa yang menarik dekat sini adalah ia merupakan minuman berperisa teh lemon berkarbonat, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris soda lemon tea flavor. Ia adalah soda. Nah, anda boleh nampak dekat itu botol. Ini botol besar 1.5 liter. Dia ada warna teh dekat situ. Dan juga ia merupakan minuman tanpa gula. Dia guna artificial sweetener lah, ataupun gula tiruan, pemanis tiruan, ya. Memang anda boleh nampak dekat sini, dia ni tanpa gula. Dan anda boleh nampak, ya, dalam dia punya lamuan tu, dalam tu ada teh hitam, air berkarbonat, perisa dan lain-lain. Mari kita bukakan. Saya dah sediakan cawan dah. Dan cubakan. Bila buka memang ada rasa gas dekat situ. Mari kita tuangkan. Okey, dah tuangkan dah. Mari kita cuba. Sebenarnya bila dah tuangkan dekat cawan lah kan, saya boleh bau lah, ada bau teh lemon ice yang macam biasa. Tapi bila buka tu, dia ada tu lah. Dia ada buka itu. Dia ada rasa buka macam Coca-Cola ke Pepsi ke dan lain-lain. Dia ni air berkarbonat juga tahu sebenarnya. So, mari kita cubakan. Boleh kata dia punya rasa tu sangat menarik. Dia ada rasa padi dekat situ. Tapi rasa teh tu masih ada lah. Dia ada rasa padi. Sebab ini kan air berkarbonat kan. Menarik juga.